terima beberapa komen yang bertanya, apakah betul Rafah is gone? Jadi jom kita sama-sama tengok. Pertama sekali, isu Palestin ni bila mai tak kemusnahan akan jadi suatu cabaran besar untuk kita bentangkan dalam bentuk video. Tapi realiti di lapangan, memang saya nak beritahu ketara teruk dan sewajibnya kita tengok. Rafah menjadi popular selepas kempen All Eyes on Rafah pada tahun 2024. Waktu ni Israel sedang melancarkan asakan yang bermula pada 6 Mei. Setahun kemudian, mereka dah jajah Rafah dan gugurkan 5 pimpinan utama Hamim Al-Livsin yang korang kenal antaranya. Bermakna ketika ceasefire ditandatangani pada 10 Oktober 2025, Rafah dah hancur berkecai dan lagi teruk dah pun dijajah. Ini bandar Rafah. Ini pula wilayah Rafah, macam negeri dah senang kata. Ini garisan yang mana kuningnya tu Israel dah pegang sekarang. Dan 60 hari selepas ceasefire tu, punyalah banyak bangunan sekitar Rafah tu dah pun dimusnahkan penjajahnya tu. Yang dimusnahkan tu pula bukan rumah semata-mata, kebun, greenhouse, apa saja kena rata. Helahnya Israel musnahkan terowong-terowong bawah tanah. Benda ni menyebabkan bangunan tu runtuh. Itu alasan dia. Total lebih 2,000 bangunan within 60 hari tu dah dimusnahkan kat seluruh genting. Skala paling teruk adalah di Gaza City dan juga Rafah. So sekarang dah impossible untuk rakyat balik. Rumah-rumah especially apartment secara fizikal dah totally gone. Jadi bila cakap Rafah is gone, betul lah tu. Bila kita cakap pasal awareness, memang kena cakap mana yang betul lah. Wilayah dah dijajah, pergondolan berterusan. Tiada siapa boleh halang sekarang ni. Tiada siapa akan halang pun. Rakyat Rafah tak boleh balik. Semua kena duduk kat zon yang ditetapkan tu je. Tapi saya bersyukur, ramai bertanya sebab at the very least kempen Rafah is gone ni dah kembalikan suara dunia sedikit sebanyak untuk bincang pasal Palestin. Cuma skala kemusnahan bukan kat Rafah je. Untuk pengetahuan korang semua, jujur cakap Palestin tu dah nyawa-nyawa ikan dah. Nyawa-nyawa ikan punya nyawa-nyawa ikan sebenarnya. Ada risiko besar nak bagi tahu kat korang yang tebing barat pun suatu hari nanti tak akan wujud dah, akan dimasukkan dalam Israel sebab Israel dah luluskan akta baru yang mana orang-orang mereka boleh take over tanah Palestin jauh lebih mudah banding sebelum ni. Mereka namakannya penebusan tanah, bukan rampasan. Keluar dari mulut Bezalel Smotrich sendiri yang mereka nak tamatkan riwayat kenegaraan Palestin. Dan memang sungguh mereka semakin berjaya ke arah matlamat tu. Jenayah orang-orang yang beli rumah secara haram tu dah semakin kuat, semakin ketara, tapi terbela. Mangsa dalam kalangan saudara kita yang tanah dan rumah mereka juga nyawa jadi ancaman pula. Mereka kena hadap je, tak boleh nak buat apa-apa dah. Sekolah kena tutup sebab takut. Kebun dirampas, tak dirampas, hasil dirosakkan. Dan kerajaan Mahmud Abbas langsung tiada duit selepas disekat habis-habisan. Cukai Palestin kat tebing barat tu pun Israel sebat. Dan inilah sebab kenapa saya pilih nak berlayar. Sebab semua yang kita cakap selama ni tak buat apa sangat pun. Endgame Israel adalah nak halau semua orang keluar untuk ambil tanah. Dan bila Sumut 2.0, yakni flotila awam paling besar dalam sejarah moden nak dibuat, ada pula yang entah otak turun ke lutut cakap lebih baik hantar bantuan je melalui Rafah. Di korang baca sendiri, patutnya 600 lori dihantar masuk setiap hari berdasarkan ceasefire deal. Tapi yang masuk, bam, 100 tu je. 100 hari mana cukup. Dan puak ni masih lagi bertaklid buta. Kononnya lebih baik hantar bantuan je. Persoalannya, nak saudara kita merdeka ke? Nak mereka selamanya bergantung pada bantuan seolah-olah mereka ni bangsa yang tiada maruah? Memang kita sangka mereka tak ada maruah ke? Nak selamanya hidup kat kamp pelarian macam kat Jordan, Lebanon, Syria dan sebagainya? Patutnya biarkan mereka merdeka dan berdiri di atas kaki sendiri. Jadi sumut kedua tu dilancar atas matlamat. First nak pecah pengepungan Gaza tu terlebih dahulu. Korang boleh join sumut walaupun tak berlayar. Like post yang bercakap pasal saudara-saudara kita. Share, repost. Semua tu membantu sebab sumut ni keluarga besar yang mana kita semua ahlinya. Bukannya pelayar je. Dan mana-mana yang nak menyumbang tu boleh tengok kat ruangan komen.